warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Nuraiza binti Syamruddin, Pengetua SMK Tinggi Setapak. Selamat datang ke Asrama Abdul Rahman Talib. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan murid asrama merangkumi pembangunan sahsia, akademik dan kepimpinan dalam kalangan pelajar yang tinggal di asrama. Kehidupan berasrama memberi peluang kepada pelajar untuk belajar berdikari, mengurus masa dengan baik dan membina disiplin diri. Dengan bimbingan moden, jadual harian yang tersusun serta pelbagai aktiviti rohani dan sosial, murid asrama dibentuk menjadi individu yang seimbang dari segi intelek, emosi dan sahsia. Ini sejajar dengan hasrat kita untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan kepimpinan yang tinggi. Semoga segala usaha ini terus memperkukuh kemanjaan murid asrama ke arah kecemerlangan yang menyeluruh. Asrama Abdul Rahman Talib, High School No. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harul Azwam bin Kamarul Zamam selaku PKM SMK Tinggi Setapak. Disiplin di asrama adalah kunci untuk memastikan kehidupan yang teratur dan harmoni. Pelajar di asrama perlu mengikut peraturan yang ditetapkan, menjaga kebersihan serta menghormati semua rakan-rakan dan para warden. Disiplin dapat membantu pelajar mengurus masa dengan baik, fokus kepada akademik dan terlibat dalam aktiviti co-curricular. Melalui kehidupan berasrama, pelajar dilatih untuk mengurus masa, berdikari dan berdisiplin dalam rutin harian. Disiplin juga membantu pelajar membentuk sikap bertanggungjawab dan menanam nilai-nilai murni dalam diri masing-masing. Dengan disiplin yang kukuh, pelajar asrama dapat membentuk sahsiah yang lebih matang dan bertanggungjawab serta mencapai kejayaan dalam kehidupan masing-masing, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Nasir, Ketua Warden Asrama SMK Tinggi Setapak. Bagi mencapai hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan murid yang mempunyai karamah insaniah, amalan 7S menjadi aspirasi di Asrama Abdul Rahman Talib, iaitu solat, salam, senyum, sayang, semangat, sedia dan segera. Justru program-program kerohanian yang berbentuk rutin harian dan mingguan diwujudkan, dijalankan untuk membentuk jati diri anak-anak seperti hafazan, solat berjemaah, bacaan al-maksurat, bacaan Al-Quran, qiyamul lail, usrah dan sebagainya. Semoga anak-anak asrama Abdul Rahman Talib dapat meningkatkan kualiti sahsiah berteraskan prinsip hormat menghormati antara satu sama lain.